Inilah dia saya punya kabin tempat tinggal saya. Sebab lembu untuk musim sejuk kan, dia sejuk sangat jadi bulu dia tebal gila. Oh, tak pernah saya tengok bulu lembu tebal-tebal macam ni. Dah sampai dah dekat Bandaraya Ikus. 33 jam perjalanan daripada Ulaanbaatar. Sejuk sangat kat sini. Negatif 17 sekarang. Saya nak pergi cari hostel saya. Kita rehat sekejap. Lepas tu kita keluar ke jalan-jalan dekat Bandaraya Ikus. Jomlah, ciao. Jom abang, jom. Perjalanan kereta api Trans Mongolia daripada Beijing ke Ulaanbaatar, saya mengambil masa 28 jam duduk dekat atas. Sebab apa? Waktu malam saya bantai tidur je. Penat sebenarnya. Bila sampai Ulaanbaatar, dah berehat, dah pergi ke Gurun Gobi. Yang ini kereta api kedua saya daripada Ulaanbaatar nak menuju ke Irkutsk. Sebab apa? Saya nak pergi ke Tasik Baikal. Yang kali ni saya ambil tempat duduk bawah. Sebab apa tempat duduk bawah? Saya nak baring dengan selesa, nak makan, nak buat kerja senang. Dan biarlah ni Mak Saleh dengan ada orang Jerman kat atas tu, yang Mongolia kat depan saya seorang ni, biarlah diorang buat hal diorang sendiri dan saya boleh buat hal saya sendiri. Kenapa saya pilih bawah? Untuk kereta api yang ni menarik sikit. Sebab apa? Jangan tak sangka dekat tempat bawah ni ada tempat simpan barang ni, almari dia. Barang peribadi, nak sangkut kopiah ke serban dan juga saya punya stokin apa semua boleh simpan kat sini. Menarik kan? Jadi perjalanan saya semalam bermula daripada pukul 8.45 malam dan mengambil masa hampir 32 jam menuju ke Irkutsk. 32 jam tu lebih kurang 1 hari 2 malam. Okey, apa yang kita boleh buat sepanjang perjalanan 32 jam ni? Macam-macam kita boleh buat. Contohnya macam saya, makan dan makan. Sebab orang Malaysia kaya dengan makanan. Delat is Muhis Lona, yang bermaksud orang Rusia tak memperbesarkan sesuatu perkara. Mereka cuma menghasilkan gajah daripada seekor serangga. Tengok. Lepas berapa puluh jam dalam kereta api ni, saya dah tahu peribahasa Rusia. Dan mempelajari bahasa Rusia adalah antara perkara-perkara yang boleh anda lakukan sewaktu anda melekat dalam kereta api ni, selain daripada membaca buku. Proses immigration yang sangat lama. Sepanjang pengembaraan saya rasa inilah pertama kali saya jumpa dengan pihak immigration dan juga custom yang paling tegas. Sampaikan tadi waktu saya ambil gambar, dia suruh saya delete. Kemudian semua barang-barang kotak-kotak akan digeledah. Kalau muka kita suspek orang jahat, lagi teruk. Macam kat sebelah saya ni, kabin sebelah ni, orang Mongolia yang saya jumpa. Ni saya tunjuk contoh. What happened? Saya tak faham lah apa dia cakap. Okey, tadi kabin sebelah lagi teruk. Macam mana tau? Dia ada bawa air jus kotak. Tapi pihak custom immigration dia paksa untuk dia kopakkan belah bawah, buka semua sampai nak tengok kecelahan lipatan sebab mereka syak sesuatu. Syak apa saya tak pasti. Syak wasangka kot. Sampai kat anjing pengesan pun datang naik atas ni, masuk setiap kabin. Dia hidu semua barang-barang kita. Tapi dia tak jilat lah tadi. Selamat barang saya dia tak jilat. Jadi tak perlulah saya nak samak-samak apa semua kan. Tapi yang paling kelakar, saya punya kabin saya ni tadi, dia berduk-hidu. Ni anjing dia. Ni dia hidu bantal ni. Dah 2 kali dia hidu bantal ni.
Tak tahu sebab apa. Mungkin dia ingatkan ini sausage kot. Boleh dia buat makan. Ataupun mungkin dia ingatkan dalam ni ada bahan-bahan terlarang. Jadi kita kena berhati-hati. Ataupun saya rasa sekejap ni mesti ada alio basi. Alio basi orang apa dah tadi? Itali ke France, saya tak ingat. Saya rasa ada alio basi. Itu yang anjing tadi tu hidu. Mongolian, you okay? Dah lah tu, dia pun dah bosan dah dengan saya melebel. Lagi saya rasa baik kita rehatkan diri. Sebab apa, saya ada lebih kurang sehari setengah lagi perjalanan. Sampai kat Ikus nanti banyak lagi benda kita nak buat. Kat sini tak ada apa sangat. Kita kena tunggu sebab apa, dia nak tukar rel. Nak tukar kepala kereta api dan menuju ke Ikus. We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hope the weather stays nice. I've got a swimsuit in my bag, factor 15 in my hand. Let's hope the weather stays nice. Ikus mempunyai variasi karakter suhu yang melampau antara musim. Yang bermaksud, suhu boleh menjadi sangat panas pada musim panas dan sangat sejuk di musim sejuk. Oh, lagi satu. Waktu malam di sini adalah lebih panjang daripada waktu siang. To say I'm slightly excited. Sebenarnya bukannya negatif 17, tapi negatif 21 suhu dekat sini. Sejuk ya amat. Heading down to Inilah dia bandaraya Ikus. Tapi kat belakang saya ni bukanlah bandar dia sebenarnya. Kat sini dia macam Museum Mini Malaysia. Nama tempat ni Talsi. Okey, untuk episod ni saya dekat Ikus. Ni kawan saya daripada Russia. Привет, меня зовут Саша. Ini Sasha. So dia akan bawa saya jalan-jalan dekat bandaraya Ikus. Untuk episod kali ni, Ikus adalah bandar yang paling popular untuk orang yang mengembara sepanjang Trans-Siberia. Dia akan berhenti sini. Jom jalan-jalan. Muzium Talsi sangat mudah ditemui. Ianya terletak 47 km daripada Tasik Baikal. Sebesar 67 hektar, Muzium Talsi mempunyai lebih daripada 40 monumen warisan seni bina dan 8,000 bahan pameran yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Jadi ni bandar Ikus ni sebenarnya dia adalah bandar yang antara yang paling popular dekat bahagian Eastern Siberia. Jadi rumah-rumah ni semuanya rumah yang telah dibina semula, dibawa daripada kawasan yang lain, dia letak kat sini. Ni rumah ni semua ni rumah yang asal. Sebenarnya tempat ni popular untuk pelancong. Kalau datang dekat Ikus ni nak melancong ke, nak travel ke, tak salah kalau datang tempat-tempat macam ni. Kita nak tengok ni seni bina, architecture lama orang-orang Eastern Siberia punya rumah. Dan di sini ada dua bidang seni bina etnografi, iaitu Rusia dan Buryat yang menunjukkan pelbagai jenis perumahan dan kehidupan di Siberia. Antara monumen yang paling berharga di muzium ini adalah Gerbang Menara Ilims atau lebih dikenali sebagai Savage Gate Tower of Ilims yang dibina pada tahun 1667. Serta ada juga sebuah gereja yang masih aktif yang digunakan, iaitu Gereja Kazan yang dibina pada tahun 1679. Inilah dia rupanya keadaan kampung. Dia punya bandar kecil zaman dulu. Dalam kawasan yang sekitar dia ni, di pagar tinggi semua. Pagar dia lebih kurang 6 meter, 8 meter. Dalam itu ada gereja, ada sekolah, ada rumah-rumah, lepas tu ada kandang kuda, lepas tu ada sekolah. Dalam kawasan ni ada sekolah. Jadi kita tengok macam mana rupa sekolah pada zaman 17, abad 17, abad 16. Ni itu lihat 1647. Macam ni rupanya keadaan dalam sekolah, bangunan sekolah waktu zaman dululah dekat kawasan timur Siberia ni kan. Meja dengan kerusi dia dia buat sekali satu skeping. Ini sekolah untuk budak-budak sekolah rendah . Takkan orang dewasa nak duduk kat kerusi macam ni kan. Kecil sangat. Dekat tepi tu tadi tu dah ada ni. Dia punya buku-buku sekolah zaman dulu dengan ada ni
mesin type. Nak type surat semua zaman-zaman dulunya ada lagi kat sini. Rupanya dekat dalam bangunan sekolah ni dia bilik untuk cikgu dia. Bukan bilik untuk menunggu, tak. Cikgu dia pun duduk kat dalam bangunan yang sama ni. Jadi ni dalam bilik tidur dia, bilik bekerja. Ini dia punya ruang tamu, ni dia punya tandas. Kat depan tu bilik kelas, bilik darjah. Jadi satu bangunan untuk cikgu dengan untuk pelajar. Bukan nak jadi mat karung guni, tapi ni kita nak bergusti cara orang Rusia. Ni tak tahu Mamat ni nak ajak saya bergusti. Okey? Berat juga ni. Susah juga ni benda ni rupanya. Yeay! Benar. Malaysia 1, Russia 0 telur. Sama seperti di Malaysia, Rusia juga ada banyak permainan tradisional. Ni, macam anda boleh lihat sekarang ni, saya sedang bermain permainan dinamakan kaceli ataupun buayan. Ni, ada gak permainan yang sama dengan kita, iaitu terompah gajah, galah panjang. Tapi yang ni, carilah sampai Gunung Jerai pun anda takkan jumpa dekat Malaysia. Apa tu? Ni sledge dog ataupun kereta luncur yang ditarik dengan menggunakan anjing. Kalau nak tahu, pada masa lalu, mereka menggunakan haiwan untuk bermain sledge dog. Macam budak-budak, tapi nak juga merasa main. Belum nak steady. Aduh. Muzium Talsi adalah lokasi wajib bagi sesiapa yang mengembara menggunakan laluan kereta api Trans-Siberia, kerana di sinilah satu-satunya lokasi yang membolehkan pelancong untuk mengenali dan mempelajari mengenai kehidupan masyarakat Rusia di Siberia. Dekat dalam kawasan Taman Mini ni, kawasan rumah-rumah lama ni, dekat belakang sekali, kita kena jalan sampai belakang. Ini dia, Sungai Anggara. Sungai ni dia bersambung dengan Tasik Baikal yang lebih kurang 65 km daripada Bandar Irkutsk. Sekarang sungai Anggara ni beku. Kalau rasa-rasa kita nak melintas pergi ke seberang sana pun boleh, jalan kaki. Sungai yang beku, salji yang halus. Aduh, masuk mata. Dalamnya. Kita tinggalkan je sungai ni. Jom kita pergi ke tempat yang seterusnya. Kebetulan sangat ni dekat Bandaraya Irkutsk kita ada sambutan Tahun Baru Lunar untuk masyarakat kaum Buryat. Kaum Buryat ni sebenarnya adalah mereka yang berasal daripada Mongolia tetapi menetap dekat Rusia. Mereka memiliki kerakyatan Rusia. Jom kita tengok dia orang menari. Di sini saya berpeluang untuk melihat dan merasai sendiri pengalaman bagaimana perayaan ini disambut. Agak berbeza sedikit dengan di Mongolia, tetapi kepercayaannya tetap sama walaupun ianya diberi sentuhan tradisi Rusia. Kita nak pergi belah sana nak tengok dia orang main luncur ais. Dah penat dah menari, saya terus ke pasar yang berdekatan dan saya ada satu soalan. Adakah anda pernah makan ikan omul? Kalau ya, itu bermaksud anda pernah datang ke sini. Sebabnya, ikan omul ini hanya boleh didapati di Tasik Baikal. Ikan-ikan yang jual kat sini ni semuanya ikan daripada Tasik Baikal. Ikan segar dan juga ikan yang dah diperam.
Tadi pagi dah cuba dah untuk beli tiket kereta api nak pergi ke Yekaterinburg 6 hari lagi. Tapi sebabkan website dia tak dapat nak terima saya punya debit card ni. Jadi kena datang depan kaunter untuk beli tiket untuk pergi ke Yekaterinburg. Cara dia kalau nak beli debit card boleh, credit card pun boleh. Tapi cara saya travel memang bawa tunai, duit kertas tu je. Tapi tak apa, untuk kali ni sebab banyak urusan jadi kena pakailah ni kad plastik ni. Trans-Siberia ni bukan main-main, okey. Kita kena betul-betul buat perancangan. Nasib baik ada kawan kat sini tolong belikan. Dah selesai dah urusan pembelian tiket kereta api ke bandar Yekaterinburg. Saya, Syasha dan Alex menuju semula masuk ke dalam bandar Irkutsk. Dekat sekitar bandar Irkutsk ni, kalau kita nak bergerak dengan tram ni pun lagi mudah lah. Naik bas pun boleh. Tapi kalau naik tram ni, harga dia cuma 15 rubel. 15 rubel berapa ringgit? Ni ada tulis kat bawah ni. Mudah je kita naik tram. Sekarang nak patah balik ke tempat hostel saya. Nak pergi tengok macam mana suasana bandar raya Irkutsk. Tiket dah beli, kita boleh jalan-jalan dengan senang hati. Bandar Irkutsk adalah salah sebuah bandar yang terbesar di Rusia. Dan inilah dia hentian bagi anda yang ingin ke Tasik Baikal yang terletak 70 km daripada bandar Irkutsk. Selepas Decemberist Revolt yang berlaku pada tahun 1825, ramai artis, pegawai dan bangsawan Rusia telah dihantar ke Siberia sebagai orang buangan kerana peranan mereka dalam pemberontakan terhadap Tsar Nicholas yang pertama pada tahun 1800. Hal ini menyebabkan 30% daripada penduduk bandar Irkutsk adalah orang-orang buangan, tapi bukan sebarangan orang. Irkutsk menjadi pusat utama dalam kehidupan individu intelektual dan sosial bagi orang-orang buangan ini. Dan banyak warisan budaya di bandar ini adalah hasil daripada individu-individu yang hebat ini. This is the place for two artists, me and my colleagues. This is a painting room. Yeah, and this is a piece of my new project that's quite raw. Oh, so this is the latest one? Huh? The most current This is the newest one. This is a current work. This I just started work with it. This embroidery. I can show you the book. Wow. Because I'm not 100% Russian. I'm half Tajik. Tajikistan? Yes, my father is Tajik. But I spent all my life in Russia, and recently I started interested in some traditional Tajik embroideries. This called embroideries and patterns. I decided to do something with it. So this pattern is on the traditional clothes? Traditional clothes in Tajikistan, not in Russia, not in Irkutsk. Wow. But I'm in Irkutsk, and I decided to mix this traditional stuff, something from my background, and something with some local Irkutsk patterns. But I don't know. It's just very beginning. Some houses, some trees. Wow, this is so nice. Wow. This is a view from my window. Oh my god. There's some blah 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 blah. Some people around me, like cafes. It's called Lady Donut. Lady Donut? Lady Donut, there. Yeah. I made these paintings in this summer. I was back from Germany and I was full of new emotions. This one is supposed to be the strangest one. You know, like a salad but with humans inside it. Humans? That's from
a bit different series. I also was keen with birches. You know, these trees. It's considered typical Russian trees. What we call it? This? In Russian, it's called береза. In English, is birch. No, birch. And I suppose there is no other trees in your country. No, we don't have it. That's why when we were in the village, I was like, Yes. go to all the white Yeah, and black. I have a lot of paintings with these trees, and also in Russia we have some strange beverage, some strange drinks. It's called birch juice. We can make juice from this tree. Yeah. How is it taste? Sweet or? It's hard to explain, you know, because this This tree is very moisture, is very full of juice, and in spring, if you make a little hole into these trees, you can get the juice inside of. And this juice has some strange taste, something sweety, something, I don't know, it's really strange. But we have these drinks, and I decided to paint it, to draw it, because it's like a special feature. This is the modern. Yeah, this is a modern, yeah. And now you will get like 51 likes and Okay, 2 comments, yeah. Okay. So that's what I was like, what is this number? And because of, yeah. You know, many people have Instagram and put photo in Instagram. Okay. Yeah, that's it. Now it makes sense. Why Yeah. And I met a lot of exhibitions of my colleagues, and I know her works very well. She used this, I don't know, photo mosaic, and I like it very much. This is a real pieces. This is a ground, stone ground. You know, the pieces of This looks like a tree bark. tree or grass, and now they combined it, and this is the result. It's very nice. It's like that with this cheese up. 150 Square ni kawasan dataran ni ada ni simbol yang dibuat sebagai monumen. Yang dekat tengah-tengah bandar ni ada satu monumen yang dihasilkan daripada artis tempatan, yang mana dia haiwan besar ni dipanggil sebagai barbel. Dan yang ni binatang yang barbel ni sebenarnya binatang legendary, haiwan mitos legenda dia, dan ni menggigit seekor binatang, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia ferret. Tapi binatang yang besar ni adalah binatang legenda dia, haiwan mitos yang dipanggil sebagai barbel. Jom kita jalan-jalan tengok bandar kau. Jom kita jalan-jalan tengok bandar Alex, bandar Irkutsk.